It's been a good and success international break untuk pemain Liverpool. Mo Salah akhirnya kembali firing, putting on his scoring boot again dalam momentum yang baik juga, masih lagi fresh bawa Mesir ke Piala Dunia. Jadi berita baiklah buat kita. Cody Gakpo 3 gol dan juga 1 assist, step up untuk ambil penalti yang dimenangi oleh Ryan Gravenberch. Kapten Dutch dan juga kapten Liverpool Virgil van Dijk tak mau juga terlepas, berjaya dapatkan 1 gol daripada set piece dan juga 2 clean sheet. Good 2 games daripada Hungary. Kerkes nampak seperti fullback yang kita minat daripada Bournemouth. Sangat-sangat adventurous dalam menyerang, whip few crosses yang aku rasa macam cukup tajam dan nampak begitu lively lah. Szoboszlai pula hidupkan peluang Hungary untuk masih lagi layak ke playoff. Overall a class 90 minutes menentang Portugal, dapat 1 assist, dapat juga bonus 1 gol disebabkan kemahuan dia untuk attacking the box walaupun dah mencapai minit 90. Alexis McAllister, pemain kita yang struggle untuk musim ni, menang 6-0 lawan dengan Puerto Rico dan berjaya skor 2 gol actually. 2 perlawanan, main sekitar 170 minit macam tu. Bagiku baiklah untuk build balik fitness, dapatkan balik form dia untuk musim lepas. Dan yang paling penting sekali, kecuali Ibrahim Konate, yang lain-lain tak ada pulang dengan kecederaan.